selamat. Jumpa lagi Kak An. Jumpa Lagi. So kita nak pergi mana ni Kak An? Kita nak pergi Patani, Thailand. Kita nak buat apa? Ada jemputan kahwin. Okey. Kita orang sekarang ni ada di Sungai Buloh. Kita take fast dulu, tunggu kawan-kawan yang lain datang dulu tempat RP kat sini. So lepas ni kita akan bergerak ke apa nama tempat kita nak pergi masuk tu? Tak, kita masuk Thailand tu apa nama tempat tu? Yalah. Betul, tapi apa dia punya sepadan Malaysia ni Pengkalan Ulu. Kita masuk dari sana dan kita masuk Batong, kita pergi terus ke Yala dan kita terus ke Petani. Apa ada kat Petani? Sebab kita ada jemputan nikah Abang Le dengan Yah punya anak di Yala. Jadi kita nak pergi sana nak tengok apa kan? Kita nak tengok apa? Ada istiadat sana. Ya, kita nak tengok culture orang-orang Melayu di Patani punya ada nikah lah, dan kita nak tengok masakan yang adakah sama dengan kita orang Melayu dekat Malaysia ni lah kan. Kita nak tengok lau-lau dia. So itu yang tujuan antaranya kita nak pergi tengok sana ni kan Ya. So apa-apa kita makan dulu ni roti. Roti apa tadi ni? Roti butter kaya. Roti butter kaya. So nanti kita jumpa kat sana. Okey, sebelum tu kita nak tunjuk ahli-ahli yang akan bersama. Ini Abang Mael. Kenal saya? Ya, dia mesti kenal ni paling handsome. Dia bujang. Dia kalau boleh nak carilah yang belah-belah sana yang ada pokok durian. Ya Mael lah. InsyaAllah mana tahu kan. Yang ada motong mana motong. Ya, okey. Nanti kita tunjuk yang lain pula. Belum sampai lagi. Ni seorang lagi ahli. Sekarang ni kita tunggu Awi je. Awi tak sampai lagi. Ini tok ketua kita lah ni. Apa? Banyak pengunjung ni. Apa lambat Zul? Mana ada lambat? Ya ke? Oh, kedua. Sekarang ni nak tunggu si Awi. Kau tidur lagi kau. Ini Abang Mael cepat ni. Oi. Oh, border soup dia dah sampai. Dia takut lambat lagi. Takutnya tinggal. Kita tunggu Awi je lah. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke Pengkalan Hulu. Padan antara Malaysia dengan Thailand lah. Pengkalan Hulu. Kalau di Thailand tu Betul. Kita orang kena uruskan apa dulu kan? Kita kena uruskan apa? Insurans dan surat custom. So kita kau uruskan ni dulu baru kita masuk. Nanti jumpa di sana. Okey. No, Kuntai. Aku buka. Pekan Betung. Kita nak buat apa kat sini? Kita nak sarapan. Okey, jom kita cek sarapan. Pada ujung tu tadi nampak macam menarik. Ya. Macam orang Melayu lah. Jom kita pergi tengok.
makan? Nasi kerabu. Dia nasi kerabu sini macam lain sikit Ya. Kita try je lah tak? Kalau sedap, minggu depan kita datang lagi. Right. Ya. Kalau sedap, minggu depan kita datang lagi. Ya. Setiap minggu kita datang, bukan minggu depan je. Tak ada. Kalau laksa ada kita makan laksa. Awi makan apa ni? Ini kita rasa nasi kerabu. Nasi kerabu betong lah. Nasi kerabu betul. Tapi dia ada macam sikit ada apa Ada tu? bihun warna merah. Ada minggu lah pula kan? Ha. Kat Special. Malaysia kita tak jumpa ni kan? Ha, kita jumpa. Okey. Macam mana sedap? Ayam dengan siapa? Ayam nasi komok. Oh, okey. Jom lah kawan tu. Sama juga. Semua makan nasi kerabu. Oh, dia makan ayam. Arwah mak. Nasi kerabu betong. Ada bihun, ada ikan bilis dibubur, ada ni tak tahu apa benda ni, halia ke apa. Dia macam sikit lah. Apalah kita try je lah. Mari kita try nasi kerabu. Ada try sedap, betul. Ada asal tak nak ambil yang ni bihun ni. Dia buat style macam nasi ambang. Okay, kita try. Abang ambil Zola sikit. Ni apa tadi ni? Mangga. Mangga pun dia bubur. Sedap, memang sedap. Lain daripada dekat Malaysia kan. Macam-macam ada pun dia. Mangga pun ada, bihun pun ada, kebuk ikan bilis. Apa datang betong, cuba nasi kerabu betong. Memang sedap. Tak nikmat. Okey. Makan dulu ya. Okey. Durian yang putih tu, lambat lagi tu. Mana putih? Dia dah start nak besar tu. Dia putih lah tu. Yang ibu nampak ada 9 biji. Yang tak nampak selindung tak tahu ada 4-5 bulan lagi. Nanti kita datang. Ni sekarang kita nak buat apa ni? 4-5 bulan lagi kita datang. Kita nak buat apa? Kita nak makan tengah hari kat sini. Okey. Baru terasa lapar. Kita lapar kan? Kan lapar ya? Lapar? Jom kita pergi makan. Telur mata. Telur pun boleh. Telur mata tak nak lembik lah. Ni apa nak laksa ni? Ya, nak laksa. Ni nak laksa. Saya pun nak laksa. Laksa yang di dua. Dua. Kak nak apa? Kalau sedap dia boleh jadi 3. Itulah Pak Bara tu. Ni dia sudah sampai laksa. Terbaik. Laksa. Tapi tak tahu lah. Makan buka lagi spicy. Tapi kalau tengok pun kita dah tahu lah. Ni daun ni. Mesti terbaik. Kadut. Daun yang rumah tu. Kemangi lah, dong kaduk pula. Ini kemangi siang. Kemangi. Dong kaduknya macam sirih tu tu. Okey, kita tengok Zul rasa macam mana. Sebab dia pakar pemakanan Zul ni. Dia tahu. Dia tahu. Kalau dia kata sedap tu, memang confirm sedap. Macam rebung masak lemak tu. Baik eh. Sedap ke tak? Lain macam tu. Mana tu? Giling tu tak sedap lah. Aroy. Oh, Aroy. Aroy mak-mak ke Aroy je? Aroy. Oh, okey.
Okeylah, bolehlah try pula. Sedap. Okey. Dia punya kuah ni dia buat masak kebun kan. Lain pada yang kita makan hari tu. Oh, ya betul. Yang dekat Pak Bara tu Dia lemak kebun tu terasa je. Kau ada apa? Nasi goreng Kak Ann. Nasi goreng. Nasi goreng apa dia? Nasi goreng ikan masin. Oh, tu yang bawa ikan masin tadi. Tahu lah. Tahu ni kat mana lagi tu? Azul dah apa? Apa tadi Udah. Dia order pun dia tak tahu. Oh, ni. Pakapau. Pakapau. Daging yang cincang tu kan. Pakapau. Makan apa? Sup ayam kampung. Oh. Nasi. Apa nama ni pun ayam kampung tak? Sama. Ya. Wah, ni sup apa tadi? Ayam kampung Ayam kampung. Nampak, Tangkap tadi bos boleh. nampak menarik tau. Saya dah dapat dah. Ini set dia. Oh. Kan, nasi goreng dia sedap. Boleh lah. Boleh lah. Nampak macam sedap tu. Dah masuk. Azul, pakapau sedap Azul. Sedap Pedas dia. Panas gila betul. Nak gerak dah ni. Tak apalah. Duduk layan kau kejap. Batang okok kau dah kumpul. Kamu nak gerak ke mana? Nak gerak ke bilik lah. Oh, Tak ada apa lah. Kau makan dulu kampung di bilik. Kemudian lah. tak apalah. Kamu nak gerak tak apa. Aku dah dalam cari dah lah. nak Tak apa. Macam mana brother ni ada kat sini? Allah Akbar. Tadi kan kau ambil gambar aku buat aku. Ha? Masa ambil gambar tadi? Kau ambil gambar sini dengan Kak An tau. Aku potong Ya ke? sup. Lepas tu kau potong kau balik aku. Jawab. Ini lemak pengantin yang comel ni. Comel tengok Taman Bida. Mak pengantin di Taman Bida. Pak dia mana pak dia? Pak ya tu. Oh, ni dah pak dia. Duduk kejap dah. Ni pak pengantin. Bapak duduk bentar dah. Oh, boleh. Okey. Uruskan. Jangan risau kita orang. Ni Tok Kadi dia. Ni Tok Kadi ke bukan? Bukan. Bukan ni Pak Mus. Lah, ingat Tok Kadi dia. Saya pun nak cari Sila. saya pun nak cari mam tua kat sini. Saya pun nak cari mam tua kat sini pun. Dah ada. Pak Mus, ini masuk video ni keluar dalam YouTube. Jangan buat pasal. Tak apa. Bini aku tak kisah, dia tak kisah. Kan, alhamdulillah ya, kita sampai walaupun dengan perit jerit. Bukan apa, masalah panas tu yang kita tak tahan ya. Tapi apapun alhamdulillah kita dah sampai tempat rumah Abela dengan Jiah lah. Tempat pengantin tu kan, alhamdulillah. Cik, alhamdulillah ya, kita dah sampai ya. Alhamdulillah. Walaupun panas macam nak mampus kan. Panas terik matahari. Tapi tiba-tiba dah redup, nampak ni. Apapun kita selamat sampai. Lovely. Okay, kan. Assalamualaikum. Apa kita ada acara malam ni? Malam ni di rumah Ya dengan Abelan ada acara doa selamat. Doa selamat ya? Doa Oh, selamat. untuk acara besok ni lah ya. Ya betul. Okay. So, Selepas doa selamat tu para tetamu akan dihidangkan dengan makan malam lah. oh mana malam ni kita tak perlu makan kat luar lah ya. Semuanya tersedia. Untuk pengetahuan ramai, saya rasa dalam 20 biji ada tak? Apa ni? Bikers datang daripada Malaysia. Ya. Meraihkan anak Abala dengan anak Iyah lah. Alhamdulillah ramai kan. Ya. Kita pun tadi dekat hotel Barai. Tidur rasanya 2 jam lebih kot. 2 jam lebih kan? Ada? Betul lah. Ya tidur saya tak ada. Okey. Jom kita tengok apa. Tapi rasanya kita orang yang pertama sampai tak kan? Ya.
Tak apalah kan. Okey, jom kita pergi masuk. Tak sampai. Ni kampung kita ni. Kampung kita ni. Takkan gerak malam ni. Malam. Cantik. Ngomong buah. Jangan. Baik. Yalah. Kan lupa. Angin apa dah. Lupa. Dan janji dengan Jenan sebenarnya. Okey, terima kasih ya. Kita dapat okey. berjumpa di Patani bersama-sama dengan Lilau. Oh ya. Alright, terbaik. Baik, terbaik. Okay. Ni semua ahli-ahli semua dah sampai dah. Jom kita tengok siapa-siapa yang menghadirkan diri di Patani ni. Ini mak pengantin ni. Ini mak pengantin ni. Lupa ke? Salah senyum. Barulah lawa. Ini semua bahan bukti yang kata datang sini. Alhamdulillah. Dia ni nanti orang banyak ke mana. Syukur, Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah selamat sampai juga rumah Abalan. Masuk. Senyum sikit tu. Alamak. Cikgu ada ya, cikgu? Ada alhamdulillah. Syukur. Macam mana? Budak-budak alhamdulillah dapat mak mentua baik. Mak mentua datang jaga. Syukur. Alhamdulillah. Ini bukti yang kata datang ke Thailand ni. Ada orang yang menghadirkan diri di sini. Saya. Lah. Sampai sekejap ya. Setengah jam. Dia kejap tu kan mangkuk dia tu. Tak. Makan. Oh. Betul. Motor ambil apa tu? Alamak. Ni bukti. Kan bini kata betul ke dia pergi bawah kenduri. Tak, bini dia ada. Oh, ada? Dia okey lah. Okey. Saya tidur ni tak apa. Ni dah. Tak tengok. Appetizer dia sebelum makan nasi, pulut kuning dengan ikan masin. Ni cara sini. Ada appetizer lelaki ni. Dah tak larat ada appetizer je. Itulah. Appetizer pun dah boleh kenyang dah. Tapi inilah cara dia orang kat sini kan. Dia ni kebanyakannya masih kita 10-15 tahun yang lepas. Orang kat sini kalau buat kenduri gotong royong. Macam kita 20 tahun lepas lah ada tak? Dia orang tak ada buat catering kat sini. Tengok tu. Rewang. Tengok suasana dia orang. Penuh orang masak. Itu anak-anak Tafiz yang dia datang untuk buat apa tu? Doa selamat, solat hajat katanya. Ini cara orang-orang di belah sini lah, belah Thailand ni, belah Patani ni buat kenduri bergotong royong ramai-ramai. Orang buat kerja. Kita rasanya 20 tahun, 30 tahun yang lepas buat kerja macam ni semua dah catering je semua kan. Lauk untuk makan malam ni selepas doa selamat. Betul-betul lauk kampung lah ni. Sup ayam, sup daging, ulam, ikan kering. Betul tak? Orang kampung lah ni. Ikan kering. Dia makan dengan pulut tadi ni lah dia. Tapi makan tadi nampak sifat tapi ini Malaya kan. Okey kan. Assalamualaikum. Good morning. Tapi waktu Malaysia dah pukul 12, sini baru pukul 11. Morning lah ya. Morning. Okey. So sekarang ni kita ada di Caltex arah ke rumah Abelan. Kita tunggu kawan-kawan yang lain sebab kita daripada Caltex ni kita akan apa? Escort pengantin kan, betul kan? So kita tunggu kawan-kawan yang lain datang dulu. Buat sana. Ngopi dulu. Sini pun boleh tu.
Kamu sampai dah? Baru sampai bang. Oh, baru ya? Keluarga dah hilang bang. Panas kan? Panas. Betul lah. Bagus. Yes. Sehat hari ni ya? Alhamdulillah. Sihat, sangat-sangat. Agak-agak hari ni tak panas macam semalam lah. Malam panas gila. Cikgu, first time ke masuk? Menjalankan ukhuwah. Cikgu, first time ke masuk Thailand? Ini kali kedua. Tahun lepas dah ketemu. Masuk mana? Sampai ke Hayai. Oh, Anyai pening sikit lah. Tapi kalau nak masuk Anyai lain kali pergi sendiri. Kelora kan? Bukan Kelora. Pakai spek tak apa. Ya, Alhamdulillah ini kali kedua. Alhamdulillah syukur dengan pengalaman yang lain. Oh, okey. Allah pengalaman baru. Syukur. Itulah dia. Okey, kita sempat. Sini pergi Thailand ni makan lah be. Makan kan. Murah. Murah, hotel murah. Segala-galanya murah. Hati-hati. Itu tak nak. Tapi cikgu muka baik ni. Ini best. Makan best. Hanya kena pakai spek tu. Pakai spek. Agus, kejap Agus. Tombang lalu. Din. Oh, Baiklah. Assalamualaikum. Cikgu. Satu, dua, tiga. Izaldin. Siapa? Izaldin. Izaldin. Siapa se-handsome namanya? Bapak. Alright. Bapak mentuanya yang sedar. Bapak mertuanya kalau nak nombor 3, nombor 4 boleh. Belum lagi nombor 2 dulu. Nombor 2 dulu baru nombor 3. Boleh. Isteri dah ada. Girlfriend belum ada? Ya. Wah, berbunga-bunga korang ya. Cantik. Selamat pengantin baru. Dan beradu. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini
biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu. Macam lauk dia, macam kat kita kat KL lah. Nasi dalam bungkus. Itulah, lauk dia pun tak sama dengan kita. Ada kena-kena bagian aja pakai. Itu dia. Okey, makan dulu. Makan, lauk special, lauk special. Susah nak jumpa lauk macam ni. Betul-betul lauk kampung kan. Daging cumrem atau lauk jeruk untuk sah. Ya, assalamualaikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bagi abang kita hari ni 12 tangan 10 jari akak sambut jeruk mutusa. 3 hari dah duduk Thailand. Nak mari di atas sebelah alik hubung silaturahim, di atas sebelah alik keluarga abang kita di sebelah alik selatan Thailand kita hari ni. Lepas tu terima kasihlah di atas sebelah alik baik kamera kita sebelah alik abang Rozak kita. Ini baik. Kita sekarang ni berada di antara mana daripada petani ke Hanyai. Alhamdulillah acara pengantin lah benda punya anak pernikahan pun selesai selesai dengan jayanya. Kita orang kita escort pengantin ke rumah. Cuaca pun cantik. Cuaca cantik pagi tadi tak okey lah, tak berapa panas, tapi sekarang ni panas dia memang gila-gila. Ni kita dalam Amazon Cafe, ada aircon, kita orang lepas sikit minum. Okey, conclusion dia tentang kenduri di selatan Thailand ni ataupun orang-orang Melayu Thai ni tak jauh beza tu kan tak jauh beza. Cuma dia punya lauk totally different. Memang totally different. Yang saya tunjukkan tu kan, dia tak ada macam di Malaysia. Selalunya daging masak kicap, lagi ayam masak merah, dalca, lepas tu apa tu sayur lah Sini tak ada. Sini memang lauk kampung. Lepas tu antara kita tengah makan tu nanti ada orang bawa lauk untuk tambah. Kalau dekat Malaysia tak adalah keadaan macam tu kan. Dia tambahkan lauk untuk kita. Tapi masakan dia semua best lah. Saya paling suka dia kensom dia. Memang terbaik. So itu saja kita nak tunjukkan perbezaan antara Malaysia dengan orang Melayu di Malaysia dengan orang Melayu di Thailand kan. So maybe next time kita akan jumpa lagi.